akbar. Dipanjangkan Allah, ditambah A, dipanjangkan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara syarat sah takbiratul ihram adalah harus dibaca ketika kita berdiri sekiranya kita solat fardu. Dan ibu ayah pernah perasan tak, ada orang dia akan takbirkan, dia baca macam ni, Allahu akbar. Dipanjangkan Allah, ditambah A, dipanjangkan A. Sepatutnya kalau bacaan yang betul dia sebut macam mana? Allahu akbar. Tapi dia tambahkan jadi apa? Allahu akbar. Daripada makna Allah Maha Besar, bila dia panjangkan A tu, Allah ditambah A, jadilah dekat situ adakah Allah Maha Besar, Allahu akbar. Dah mengubah makna dah. Automatik solat kita batal. Jadi nak tahu dengan lebih detail, mari dapatkan kitab ini. Boleh tekan kotak kuning sekarang. Sebab apa? Banyak kita menceritakan tentang rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat dan sebagainya. Kalau nak dapatkan ilmu, tekan kotak kuning sekarang dan dapatkan kitab berkaitan tentang bab solat dan fiqh kita, insya-Allah.